Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan para penggemar fotografi dan videografi, di sini saya ada sebuah kamera. Kamera saya yang saya telah guna lebih kurang dalam 4 tahun, dan saya rasa setelah bersara ni saya tidak perlu lagi menggunakan kamera ni kerana kurang bermanfaat dengan cara kehidupan selepas pencen ni. Saya pun tak banyak buat job, tak banyak buat kerja-kerja fotografi dan video, hanya untuk minat saya sendiri-sendiri. Jadi kamera ni banyak simpan dalam kotak. Sesekali saya gunakan untuk tujuan penggambaran video bersama dengan NGO kami lah. Jadi yang ada pada saya ni saya nak jual lah, dengan Panasonic Lumix G85 ini. Kalau kita tengok G85 ini adalah sebuah kamera keluaran Panasonic yang mempunyai ciri-ciri seperti 16 megapiksel dia punya resolution, maknanya lepas tu dia ada IBIS ataupun stabil image dalam badan, dengan 5 axis atau 5 paksi, dan teknologi dual IS. Badan kamera ni adalah color sepercikan air dan abu. Maknanya kalau abu, kalau kena air pun dia masih selamat lah digunakan, ada protection dia. Kamera ni tak besar sangat. Kalau kita tengok saya pegang ni, dia saiz tangan saya ni, dan memang kalau kita tengok di Malaysia ni kurang pendengar, tapi kalau penggemar, tapi kalau di luar negara, di Europe, memang banyak orang guna untuk gunakan shooting video dan juga filem lah. Jadi antaranya ada sistem fokus DFT ataupun depth from defocus. Dia pakai guna EVF dengan 2.36 juta point. Screen LCD ni saiz 3 inci. LCD ni saiz 3 inci. Kalau kita tengok, kita boleh buka dan kita boleh tutup balik. Ini kita tengok, dan dia boleh gunakan untuk selfie. Dan kita ini, dan kita ini ke depan ni pun kita boleh yang ni. Jadi ada kegunaan selain kita buat shooting fotografi, kita boleh buat selfie jugalah untuk kamera ni. Dia ada mode focus taking dan fast focus, maknanya dia boleh gunakan dengan sifat-sifat seperti ni. Panasonic Lumix DMC G85 adalah kamera tanpa cermin atau mirrorless, Jadi mirrorless for macro foto yang kita tahu, pembuat utama yang mula sekali keluarkan adalah Lumix, Panasonic yang keluarkan dengan GF1, satu kamera yang mempunyai kata orang tu kelebihan, ciri-ciri yang lebih baik. Antara penanding ni mirrorless ni, lepas tu dia Olympus, sistem Olympus yang menggunakan sistem yang sama. Kalau tengok lens ni bersama, lens ni mempunyai kapasiti ataupun ciri-ciri yang sama dengan sistem Olympus. Jadi berapa saya nak jual yang ni? Ni tak mahal sebenarnya. Kalau student saya bagi offer lah. Kalau saya beli bodinya dulu pun dekat 3,000, lepas tu satu lens dengan lens saya dekat 3,200. Lepas tu saya dah pakai pun, dan dia tidak ada calar pun. Saya gunakan dengan servis baik. Dia kalau ni dia guna SD card, yang ni, dan dia ada untuk mikrofon, dan dia guna untuk HDMI untuk sambung ke TV, ataupun kita nak buat live streaming gunakan OBS pun boleh. Yang ni dia ada mikrofon, dia ada external mikrofon yang kita boleh gunakan kamera ni. Memang sesuai lah untuk mereka yang ingin buat video dengan ni. Apa saya beri selain daripada ni? Kita ada single lens ataupun prime lens ataupun normal lens. Lens yang diberi bersama dengan kamera ni, lens 14 hingga 42. Ni yang biasalah. Ni dia punya, kita panggil prime lens, ataupun normal lens untuk dia, yang dibagi dengan sekali dengan kamera ni. Lepas tu
Yang ni dia capability kalau 14 tu micro four third dia times 2. Kalau 14 sampai 42 dia boleh pergi kepada 14 kali 2 lah. Maknanya 28 mm sehingga 42 84 mm. Yang ni. Maknanya untuk straight fotografi ataupun ambil gambar portrait biasa tu okey lah. Nak ambil scenery pun dah cantik lah. Ni maknanya dua ni saya bagilah. Yang ni. Berapa harganya? Nanti kita bincang harganya. Saya tak letak harga mahal. Saya bagi kalau pelajar tu yang mengambil bidang fotografi ataupun multimedia, saya bagi special. Yang ni saya letak harga 1,700, tapi kalau student saya bagi 1,600 saja. Dengan dua ni, apa lagi saya nak bagi? Saya akan bagi hadiah. Yang ni saya harga ni 1,000 lebih, 1,200. Saya bagi satu ni. Satu ni, ini 45 hingga 200. Equivalent to full frame. 90 hingga 400 mm. Bolehlah ambil gambar burung yang dekat-dekat je lah. Boleh setakat full figures burung tu boleh dapat lah. Yang ni ya. Yang ni harga dalam 1,000. Kalau you beli second hand lebih kurang 700-800 lah. Tapi saya bagi sekali dengan ni dengan harga 1,600 kalau student. Kalau bukan student saya bagi 1,700 lah. Ini ada 1, 2, 3 barang dengan kotak sekali. Lagi apa saya nak bagi? Kerana saya dah tak beri manfaat kepada saya rasa macam membazir lah saya simpan kamera ni. Saya akan bagi satu lagi yang saya selalu gunakan untuk buat shooting video Yang ni dia. Ni. Ini kita panggil slider dia ataupun kita panggil C-clamp. C-clamp ni dia boleh letak kamera atas dalam ni. Dia pakai kita tengok slider sini, ni pakai rod dan kita boleh gunakan filter di depan ni. Dan memang sesuai kalau kita gunakan ni untuk kita handheld atau handling dia, memang firms lah kalau kita buat video. Yang ni harga dalam 300 saya beli. Saya bagi sekali. Maknanya kalau pelajar ni yang nak gunakan ni untuk buat filem, untuk buat apa ni, fotografi pun boleh. Memang Lumix ni memang cantik gambar. Saya tak bohong, saya dah biasa pakai Nikon. Saya kalau dulu saya bekerja di TV3 saya pakai Sony. Kenapa saya tak suka pakai Sony? Sebab Sony saya suka di luar daripada kata orang tu orang banyak pakai Sony. Jadi saya rasa macam tak ada lah. Saya rasa macam saya suka guna Lumix daripada dulu. Sebab Lumix ni pada zaman dulu dia tak ada Lumix sebenarnya. Dia Panasonic. Kalau tengok kita Panasonic apa dia? Dia kalau Yashica ke Minolta ke kan, dia ada ni. Kalau Minolta dulu dia jadi Olympus. Lumix ni memang dia special ni. Kalau kita tengok buat video dulu start dengan GX5, GX1, dia adalah peneraju dalam DSLR video. Yang ni 4K, jangan lupa ini 4K tau. 4K 30 frame dan dia non-stop boleh shooting. Dia tak ada stop-stop kat 30 saat, 30 minit ke apa, tak ada. Kita boleh terus shooting. So dia boleh gunakan untuk live streaming, dia boleh gunakan untuk buat drama, dokumentari, vlogging, still photo pun banyak. Hasil karya ni saya dah hasilkan dengan ni dan digunakan juga dalam presentations ataupun di YouTube dan juga di TV station lah. Jadi inilah dia. Berapa barang yang saya bagi memang kita jual kamera ni dengan cap dia dengan apa ni box ni. Kamera lens asal. Satu lens hadiah yang berharga 1,000 ni saya bagi juga dengan C-cage, bukan C-cage, kita panggil dia punya ni lah. Bolehlah kita panggil C-cage ni untuk kita handheld kamera ni untuk buat video dan boleh letak di atas tripod. Kalau kita tengok dalam ni bawah ni dia punya ni thread ni, maknanya digunakan sama dengan di mana tripod, atas tripod, dan kita boleh gunakan dengan confident lah, maknanya betul-betul kita buat filem. So apa yang kita dapat dia sini saya akan bagi saya dia dengan dia punya tali ni, strap ni pun ada, dan kotak yang ni pun saya ada, kotak Power 44 ini, dan ini dia juga hadiah ni lah.
Maknanya kita letak yang ni. Yang ni sarung ni pun ada. Untuk kita simpan lens yang ni. Kalau kita simpan dalam ni pun kita boleh gunakan yang ni pun. Kalau simpan yang you all nak beli lens lain pun boleh juga yang ni, foto ini. Okey, jadi kepada yang berminat bolehlah saya letak harga 1,007 untuk orang awam. Untuk pelajar fotografi saya bagi 1,500. Berminat boleh kontak saya 013 3047 3047 645. Sekali lagi diulangi, boleh kontak saya di nombor telefon 013 3047 645. Oh lupa, shutter count dia saya cek hari tu, saya akan masukkan dalam ni 14,888. Shutter count dia 14,888. Jadi yang berminat bolehlah hubungi saya seperti nombor yang telah saya. Oh, satu lagi, saya akan bagi cache yang ni. Ini sesuai untuk protection kamera ni, kita masuk dalam ni. Ni di protection lah, yang ni sesuai. Saya beli untuk ni, ini pun lebih kurang dalam 2 atau lebih. Saya bagilah semua ni untuk tuan-puan ataupun pelajar-pelajar yang minat untuk buat filem, video dan juga fotografi. Jangan tak beli. Kontak saya.